Okay guys, dekat depan saya ni adalah satu PC. PC ni handmade by Boya juga lah. Customer ni request dia nak tukar AIO yang sekarang ni dia punya tak ada display. So dia nak tukar yang baru lah. Untuk AIO yang baru ni dari Forza Warframe, term right lah. Untuk AIO ni yang baru ni dia ada display. So dia boleh letak gambar, letak GIF ataupun letak macam-macam lah video yang boleh letak dekat dalam software dia ni. So dia nak tukar yang baru masuk sini dan yang lama ni nak bawa keluar. So jom saya nak pasang. Let's go guys. Okay, jadi sebelum tu saya nak buka lah, nak tunjuk dia punya AIO yang asal ni macam mana berbanding dengan yang baru nanti. Jom saya nak pasang dulu. Okay, let's go. 1, 2, 3. Okay, AIO yang asal dia tu tak ada display. Dia just ada lampu dengan screen infinity kat dalam sahaja. Settle untuk AIO yang asal. Kita pasang AIO baru. Boleh tengok time select video ni. Okay guys, okay, kita dah siap pasang AIO yang baru. Jadi kita nak pasang pula PC ni, hidup ataupun tidak. Okay, let's go. Moment of truth. Okay, kipas nyala, kipas pusing. Atas pun AIO, kipas nyala, RAM pun ada lampu. Okay, kita nak tahu ada tak display dekat AIO yang baru. Let's go guys. Ada display. Okay, untuk AIO ni dia punya screen display dia boleh bawa lah. Dia ada magnet. Okay, kita dah tukar yang baru dan ini AIO yang lama.